Apakah hukum orang yang tak mau belajar ilmu agama? Dia kata ilmu kulit syariat ini. Sebaliknya dia hanya mau belajar ilmu hakikat yang dikatakan ilmu isi. Dia tak mau belajar ilmu fiqh, ilmu syariat. Ni kulit belaka. Dia nak belajar isi saja. Faham? Apakah hukumnya? Orang ini orang zindik. Faham lagi? Orang zindik, orang sesat. Faham lagi? Kerana agama ini hakikat dan syariat. Dua-dua yang berjalan pada zahir syariat untuk pegangan akidah kita, batin barang dalam. Kita berjalan pakar dua, seluar dalam, seluar alik luar. Orang nak pakar seluar dalam alik luar, gila babi namanya. Faham lagi? Gitulah syariat. Faham? Syariat di luar, isinya di dalam. Faham lagi? Kata Imam Malik, man yatawaqqaf man yatafaqah wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Nawab wa man yatafaqah faqad tazandaqa wa man yatasawwaf wa lam yatafaqah faqad tazandaqa. Orang yang belajar syariat saja, tidak belajar isi dalam, dia menjadi fasik. Orang ambil dalam saja, meninggalkan luar, jadi kafir sesat. Kenapa? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang himpun luar dan dalam sekaligus, orang itulah orang yang benar. Faham? Jadi kena dua-dua. Mana contoh syariat dengan hakikat? Kita jalan-jalan tengok budak-budak minum arak bawa pokok. Dia duk minum arak bawa pokok. Faham? Nabi kata gua ni syariat. Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadi. Barang siapa tengok benda haram daklah dia cegah. Betul tak? Kita kena buat dak syariat. Kena, hei jangan minum arak, haram. Dia minta maaf wajib, kita dak buat dah. Faham? Itu syariat. Faham? Dah hakikat guna pula. Bila kita balik di rumah, kita teringat budak kita marah tadi minum arak. Faham? Syariat. Hakikatnya, jangan kita rasa kita lebih dulu masuk syurga daripada budak yang minum arak tadi. Itu hakikat isi dia. Faham lagi? Kerana Allah lebih tahu mana yang lebih dekat dengan Allah. Kita tak tahu. Kita larang sekadar syariat. Faham? Adapun siapa yang lebih dulu masuk surga, budak minum arak tu kah atau aku kah, Allahu a'lam. Aku tidak tahu, Allah lebih tahu. Tu orang panggil hakikat. Faham? Tu pegangan dalam. Okey, pegangan kita guna di luar penuh jahanam. Tengok barang orang tengok minum arak, dak tegur, pakai hakikat. Tengok orang berzina, dak tegur, pakai hakikat. Hacur lebu habis agama. Tak boleh, kena tegur. Faham? Tegur tu syariat. Semayang, rokok sujud, syariat. Dalam itu zahir angat kepada Allah, hakikat. Jadi ada luar, ada dalam, ada rokok, ada kosong. Soalan seterusnya, apakah hukum bini tak mau dengar arahan laki dia semayang 5 waktu? Dua dosa. Dosa derhaka kepada Allah, dosa derhaka kepada suami. Isteri dah wajib buat air kopi depan tok lelaki, tapi kalau suami suruh buat, wajib taat. Jelas lagi. Dah kalau suami suruh buat air kopi, wajib kena buat. Dah kalau suruh semayang, lebih lagi. Faham? Ingat siapa yang tidak semayang, akhirat nanti Allah bubus bekas. Nama dia neraka sakor. Hak dak semayang, dak kira sultan, raja, Perdana Menteri, Timbalang, ahli parlimen, esko, YB, orang kampung, orang kaya, orang miskin, orang putih, orang Melayu, orang comel, orang utuh, tak ada peduli. Dak semayang, neraka sakor. Bini agung, pemasuri, bini sultan, dak semayang, dalam api neraka sakor. Bini posok naik, dalam api neraka juga. Faham lagi? Tak ada peduli siapa-siapa. Dak semayang, nama nerakanya sakor. Api masuk kok dubur, tubik kok mulut. Faham? Panahnya api putus habis tali perut, bertepi. Sakit. Mari malaikat benda bisi bangun. Tapi malaikat dah cakap tergantung. Aku terjemah je lah. Malaikat dalam Quran, Allah cerita, malaikat kata kau ni, ma salakakum fi sakar. Hei ahli neraka, apa sebab kamu kena bakar dalam neraka sakar ni? Qalu lam nakum minal musallin. Jawab ahli neraka, kami dulu tidak solat. Jelas lagi. Tak ada lagi mu raja mu apa kaya, tak solat, dalam neraka. Go to hell. Soalan seterusnya, pasangan A telah kahwin, ada anak. Pasangan B telah kahwin dan ada anak. Tapi pasangan A dan B telah berzina dan tidak ada anak.
Apakah tete anak kepada pasangan yang telah berzina dengan anak-anak mereka? Baik. Nauzubillah, pasangan A berzina dengan pasangan B. Anak ada belaka, mana ayah dia pernah bersetubuh. Nampak? Sebahagian fuqaha mengatakan anak-anak tadi tak boleh berkahwin dengan pasangan zina mereka itu, kerana pernah disetubuhi pasangan itu oleh bapa atau mak dia sendiri. Faham lagi? Zikir dengan selawat Nabi hak mana besar lagi fadilatnya? Zikir dengan selawat Nabi. Selawat kita faham lah, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah zikir apa? Zikir. Zikir dia. Zikir dia. La ilaha illallah. Subhanallah. Kata sebagian ulama, solawat lebih lagi. Kata ulama yang kedua, dua-dua lebih. Zikir itu sebut Allah, selawat itu sebut Nabi. Maka Allah dan Nabi ni dua-dua lebih, kerana dua nama dia lah dia abadikan dalam dua kalimah syahadah. Yang kalau orang kafir nama masuk Islam, sebut Allah saja tak mau sebut Muhammad, tak jadi Islam. Sebut Muhammad saja tak mau la ilaha illallah, tidak jadi Islam. Jadi walhasilnya ambil umum senang, dua-duanya lebih. Zikir sebut Allah, subhanallah, subhanallah. Selawat sebut Nabi. Yang tak apa, zikir bodoh, selawat bodoh. Faham lagi? Soalan seterusnya, bolehkah ibu bapa ambil bagian akikah, makan daging akikah tersebut? Jawabnya boleh. Kenapa pula tidak boleh? Sunat kita makan. Kita akikah, contohlah dapat anak, kita ngekah sembelih kambing sekor. Faham? Kita ayah dan mak sembelih kambing sekor. Anak kita akikah beranak, faham? Kita beri makan ke orang, sunat. Kita makan, sunat juga. Faham? Yang tak boleh makan ialah akikah nazar. Faham? Dia menazar. Mak dia kata, kalau ya Allah, aku menazar kalau dapat anak lelaki. Contoh, pak anak dia puang belaka 10 orang. Kalau dapat anak laki-laki sekali ni, aku menazar nak sebelah akikah seekor kambing. Faham? Tiba-tiba dapat anak lelaki Tuhan beri, faham? Maka dia haram makan kambing. Kerana nazar itu jadi sembelih yang wajib, kena beri makan orang miskin. Faham lagi? Ada pun akikah biasa ni bukan nazar, tu akikah sunat. Faham? Tuang akikah boleh makan. Apakah hukum rojak suami tanpa setuju isteri semasa dalam iddah? Hukumnya sah. Kerana suami ni sama macam mempunyai hak cerai, dia mempunyai hak rojak. Isteri tak tahu suami cerai isteri, jatuh tak? Jatuh tak? Cuma mesti diberitahu supaya dia maklum tentang hubungan mereka. Faham lagi? Dan begitu juga dengan rojak. Cuma sekarang ulama berisytihad, ramai pasangan yang tidak bertanggungjawab, pandai-pandai dia je. Jadi sebaiknya rojak itu dirojak kepada mahkamah syariah untuk diteliti oleh pihak qadi hakim yang lebih arif. Adakah betul cara rojaknya atau tidak betul? Kerana kita duduk zaman orang jahil, talak jatuh kata tak jatuh, talak tak jatuh kata jatuh, bertukar bimbo kali. Maka disiasat oleh mahkamah, betul atau tidak. Sebaiknya kita rojak, kita kena lapor kepada mahkamah syariah. Faham? Kalau rojak nak tikar, tunggu je dia dulu. Kalau mau rojak ke aku tikar? Jawabnya itu dipanggil paksaan supaya tidak merojak. Jawabnya boleh dirojak dan dirahsiakan peristiwa rojak itu, kerana tidak berlaku pencederaan. Nanti dia dah reda, awak sudah serojak di dalam iddah. Soalan seterusnya, apakah hukum mandi telanjang atau ambil wudu? Hukumnya haram mandi telanjang di masjid. Dia mandi kolah lanya pula jeng, lari habis tok siok. Okey, dah di tempat yang tertutup dalam bilik air. Mandi ni bukan aurat tau. Kalau mandi pakai baju Melayu ada samping ada keri, di mana-mana boleh mandi. Faham lagi? Masalah mandi ni bukan aurat. Apa makna aurat? Anggota badan yang wajib tutup. Bila mandi kita buka. Nampak? Jadi mandi dalam bilik air, hukumnya tengok ada tak di situ orang. Tak ada. Hukumnya ada dua. Pendapat pertama harus mandi telanjang, pendapat yang kedua makruh.
Faham lagi? Okey, itu saja. Haram tak ada kata haram. Pasal tidak ada mata yang melihat. Dah kalau ada orang harus dan haram. Bila haram mandi telanjang tempat ada orang yang haram tengok. Dah bila haram, orang yang tak haram tengok. Faham? Dalam dunia berapa orang tak haram tengok kita telanjang? 2 orang. Nombor 1 sebut suami atau isteri kita. Faham? Sebelum kita akad nikah, nama dia isteri ke tunang? Tunang. Haram kita tengok perut dia, haram tengok dada dia, haram tengok tekak dia, haram tengok punggung dia, betul tak? Haram tengok betis dia. Dia pula pengantin perempuan sebelum akad nikah, haram tengok aurat kita, betul tak? Lepas akad nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Sah tak suami isteri? Bila sah suami isteri, terangkat hukum aurat. Tak ada dah haram. Faham lagi? Kita boleh tengok bini kita daripada hujung rambut sampai ke bawah. Daripada bumper depan sampai bonet belakang. Habis boleh nak tengok belakang. Kok pandamu dah. Faham? Duduk saja nak tengok pun tak apa. Supaya datang rasa kasih sayang. Faham? Betul tak? Bila sampai habis masa, tak ada sakat dengan masa. Daripada akad nikah sampai ke mati. Ni tua dah pun boleh tengok ni. Kita tua dah 79. Bini kita 77. Faham? Sekarang tunjuk. Alah, tadi dengar takkan boleh tengok. Yang tunjuk kamu ni. Mati boleh tengok. Faham? Dah lama dah. 15 tahun dah tengok. Meninggal dunia boleh. Biar boleh saka. Faham? Nah, anak rakyat tidak haram. Nah, jadi kalau ada dalam bilik air bini kita mandi telanjang, haram ke tak? Dalam bilik kita, laki kita ada duduk pasang molek. Tak ada molek, cabut sekeping dua, bang. Bini mandi telanjang, haram ke tak? Haram bini orang. Bini kita dah. Faham lagi? Itu bini atau laki. Yang kedua, awitil lam yahzaharu ala auratin nisa, dalam Quran, betul tak? Anak yang masih kecil, yang tidak faham bab-bab aurat, tak apa tengok kita telanjang. Faham lagi? Nah, dalam bilik air anak ada mandi juga di paik, umur baru setahun setengah duduklah berledi, mok gonyok baju lanyang bulat. Faham lagi? Duk baru baju lanyang bulat. Ada orang, faham? Tidak haram. Atau anak kita mandi dalam besek main itik 2 ekor, faham? Kita mandi telanjang duk belah anak kita baru 2 tahun dah faham benda. Faham? Cuma dia muskil ni itik seekor lagi mari 2 ni pula. Faham lagi? Faham tak? Jadi kalau mandi telanjang dalam rumah, hukumnya harus atau makruh. Sebaik-baiknya kalau mengambil wuduk, elokkan daripada telanjang. Faham lagi? Kerana adab-adab berwuduk itu ada di antaranya menutup aurat. Soalan seterusnya, adakah yang telah bercerai talak 3 boleh rajak kembali? Jawabnya tak boleh dah. Cerai ni ada 2. Satu dipanggil talak rajai. Maknanya cerai yang boleh rajak. Satu lagi dipanggil talak bain. Cerai yang putus, tak boleh rajak. Faham? Cerai yang boleh rajak ni dipanggil talak rajai. Faham? Talak rajai, talak yang boleh rajak. Berapa kali boleh rajak? At-talaqu marratan. Allah sebut dalam Quran. Talak yang boleh rajak 2 kali. Faham lagi? 2 kali saja. Talak sekali boleh rajak. Talak 2 kali boleh rajak. Fa'in talaqaha, kalau talak lagi lepas pada 2 jadi berapa? 3 dah. Dulu 2, sekarang jadi 3. Pada tahillul lahu min ba' hatta tankiha zaujan ghairah. Maka tidak halal lagi berbaik semula suami isteri, melainkan janda itu kahwin dengan suami baru, cerai pula dengan suami baru halal. Jelas lagi? Lagu mana nak jadi 3 tu? Talak sekali, talak 2 kali, talak yang 3 jadi 3. Tahun 90 sekali talak 1, tahun 2000 sekali, 2010 sekali talak 3. Dah dia rajak lah. Faham lagi? Atau talak yang pertama 2 kali sekaligus. 2 tahun 90 beri 2 kali. Lepas tu talak tahun 2000 sekali, 2 campur 1, 3 juga. Tak boleh rajak lah. Atau nak marah sangat, talak 3 sekaligus, aku ceraikan kau dengan 3 talak sekaligus, jatuh 3. Pak mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali jatuh di 3. Faham? Tak boleh rajak juga. Tapi kalau dia ulang hak sekali tu, dia ulang 3 kali, hukumnya 1 saja. Aku cerai kamu. Nak marah sangat. Berapa kali? 3 kali lapar, hukum sekali.
Kerana apa? Kerana yang kedua, ketiga bukan nak kepada adat, nak kepada taukid saja. Bukan nak khabar bilangan dia 3, nak ulang saja. Faham tak lagi? Kalau gitu jatuh se. Aku cerai kamu tak dengar. Dia nak marah kan? Faham? 3 kali sebut, hukum sekali. Macam orang naik bah, tunggu dengan bah anak 5 orang duk main kat bas stop. Sejam bah dak mari daripada jetis lagi kan. Tiba-tiba bah mari. Mak dia kata, 9 kali bah. Bah mari putih. Cuti je. Bukan 9 putih. Dah pergi sebut 9 kali. Faham? Kerana takut dah anak-anak duk main. Faham? Biar pupuk belakang bah mari dah tu. Faham tak lagi? Baik. Dah bila 3 dah boleh rajak dah ni dah. Faham? La tahillu lahu min ba'd, selepas daripada 3 tak boleh dah halal balik hatta tankiha zaujan ghairah, sampai janda mu ni nikah dengan laki baru. Ada dalam edah tak boleh. Dalam edah dan tak boleh nikah bila habis edah. Jadi syarat nak halal balik dengan laki lama ada. Pertama, habis edah suami isteri yang dicerai. Yang kedua, bernikah dengan suami baru. Yang ketiga, dijima oleh suami baru. Yang keempat, dicerai oleh suami baru. Yang kelima, habis edah dengan suami baru. 5 perkara ni baru boleh baik semula dengan janda lama. Jelas lagi ya? 5 kena lalu 5 ni. Nikah saja dah jima, tak sah. Dia kata kita duduk dekat dah, timba bubuh pinggan karet, cuma dok karai air dalam telaga. Faham tak lagi? Faham tak timba bubuh pinggan karet? Kau gitu pun faham. Sibak 20 saja sutih kebuk tak faham lagi. Kamu kalau bak gini dia faham dah. Timba lele bubuh pinggan karet saja tidak dikatakan jima. Faham tak lagi? Jelas dah? Baik. Sepupu berkahwin, lama kelamaan baru tahu mereka adalah adik-beradik susu. Apakah hukum perkahwinan mereka itu? Jawabnya, haram berkahwin dengan mahram. Sepupu bukan mahram. Perkahwinan mereka sah. Tetapi adik-beradik susu mahram, tak sah kahwin. Nampak? Nabi kata yahrumu bir radha' ma yahrumu bin nasabi. Jadi haram dengan sebab ngopek, nyusu, 7 golongan yang haram dengan sebab keturunan. Kita ni nasab kita berapa kumpulan haram? 7. Nombor 1, mak kita ada kata. Nombor 2, anak perempuan kita ada ke bawah. Nombor 3, adik-beradik dan kakak perempuan kita. Nombor 4, mak saudara sebelah ayah kita. Nombor 5, mak saudara sebelah mak kita. Nombor 6, anak saudara perempuan, anak kepada adik-beradik lelaki kita. Nombor 7, anak saudara perempuan, anak kepada adik-beradik perempuan kita. Faham? 7 kumpulan ni mahram kita. Haram nikah sampai kiamat. Jadi 7 ni juga haram dengan sebab ngopek. Kita orang Kampung Buluh ngopek budak Sungai Tong. Contoh, okey, budak Sungai Tong mari ngopek dengan mak Sungai Buluh, Kampung Buluh. Faham? 7 golongan jadi mahram dengan budak. Siapa? Tuang punya kopek. Mak tu, ibu susu. Faham tak? Nampak? Ni, tuang punya susu, ibu susu budak tu. Mak bagi ibu susu, tok susu. Laki tuang punya susu, bapak susu budak. Abang mak susu, pak saudara budak. Pak saudara susu. Faham lagi? Kakak mak susu, mak saudara susu. Anak mak susu hak dia dengan laki dia hak sah, adik-beradik susu. Jelas lagi? Tapi ada syarat. Belum sampai 2 tahun dan kurang-kurang 5 kali ngopek. Kalau lebih pada 2 tahun tak jadi mahram. Tengah tandang bagi ngopek sini. Faham? Kenapa? Habis susu ibu. Faham lagi? Hukum tak jadi tu. Dah lagu mana? Bila tahu adik-beradik, maka kena pasah nikah. Faham tak? Hak belum daripada itu dimaafkan, tidak berdosa kerana tersalah. Faham lagi? Nabi kata 3 perkara Allah maafkan daripada umatku. Nombor 1, lupa. Nombor 2, salah. Nombor 3, kena paksa. Jelas?
ayah nak kahwin, ayah tunggal nak kahwin, tak ada piti, anak patut buat apa? Kalau patut ayah tu berkahwin, maka anak kena tambah duit sampai cukup untuk berkahwin. Okey. Mak mati 10 tahun dah. Faham? Jatuhlah telaga. Ayah duduk seorang. Nampak berat sangat ni ayah. Main sampai cabut atak mu. Gagal mu malam-malam. Kekal ni kaki-kaki kejang ni. Dah. Mata-mata belalok ayah. Tanya-tanya buat apa ayah? Nak binding. Faham lagi? Ingat ke? Kena COVID. Faham? Rupanya nak binding. Faham? Dah ada dah lagi? Ada dah. Janda sengatong. Faham lagi? Dah. Tanya berapa? 5,000. PT ada 5 riyal. Faham? Maka anak-anak yang ada duit wajib kena bayar. Wajib bayar. Tak bayar berdosa. Kerana apa? Kerana mengkahwinkan ayah adalah kewajipan anak. Bila? Kalau ayah tu miskin. Kalau ayah tu tidak miskin, dia harus diri. Nampak? Gitu ya. Ramai mana bini wajib anak tanggung? Seorang saja. Yang kedua, nikah cari piti sendiri. Takut ayah boleh bini baru berasa sedap. Dah mana ayah bini baru? Tak. Dah dia dah panggil anak mana pula? Boleh nak lakon lagi. Kedua, mau cari piti diri tidak wajib dah. Ulama kata wajib satu saja. Untuk buat temang hidup. Faham? Kerana manusia dah duduk seorang. Betul tak? Babi pun ada bini. Bolehkah minum susu rima untuk tujuan perubatan? Susu rima. Ni susu khubah pun tak berapa nak boleh. Susu rima terus dia nak. Kena jual 5-16 botol mari jual kapung. Kapung caya juga bodoh-bodoh. Padahal susu lembu. Rima ni kalau dah ada susu pakai tau. Tapi tak apalah. Boleh jadi dapat 2-3 titik. Nak buat berobat. Hukumnya jika tidak ada benda yang suci, boleh. Asal tidak boleh. Dalil kata tak boleh, Nabi kata tadawau wala tatadawau bi najisin. Berobatlah kamu kalau ada masalah rawat sakit, tapi jangan berobat dengan obat yang najis. Itu hukum asal. Faham lagi? Sama macam Allah kata innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sungguhnya Allah haramkan atas kamu makan bangkai, makan darah, makan babi. Betul tak? Itu hukum asal. Tapi kalau darurat, tidak ada obat melainkan susu rima, katanya tabik, katanya doktor, ni obat yang lebih elok, maka ambil satu ayat dalam Quran, wa man ya'turra ghaira baghin wa la 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa kerana bukan tidak sengaja dan tidak berlebih-lebih, tidak ada pilihan obat yang lain, hukumnya tidak berdosa dah. Faham? Tapi biar betul memang susu rima tu jadi mujarab dengan penyakit yang terbabit. Faham? Pesakit pakai beg air kencing, bolehkah dia solat? Bagaimana caranya? Solat macam biasa. Ada beg keluar daripada perut, tebuk, wayar, ada beg air kencing. Air kencing duduk dalam beg tau. Faham? Dia ni boleh jalan rata-rata dah, beg dia kencing dia ni. Faham? Hukumnya sah sembahyang. Kenapa? Orang lain kalau bawa air kencing batal. Tu orang lain, tu orang sihat. Ni orang susah ke orang senang? Orang susah. Kaedah kita al-masyaqqah tajribu taysir. Orang yang susah diringankan hukum. Apa lagi? Cuma wajib kena basuh wayar sebelah luar dan beg air kecil sebelah luar, tidak boleh ada najis. Yang boleh ada najis sebelah dalam wayar, sebelah dalam beg saja. Jelas lagi? Soalan seterusnya, banjir sebatang pisang hanyut tersangkut di pagar rumah kemudian hidup dan berbuah, bolehkah dimakan buah itu? Boleh, kerana dikira sudah tidak bertuan. Sama macam kita jumpa ayam hutang apa semua dalam hutang. Pergi dalam hutang sengatong, dalam hutang bersuun jumpa ayam hutang. Boleh tak kita takak? Boleh. Dia kata dari takak ayam hutang dalam rubang orang. Faham? Kerana sudah jadi hak orang. Faham? Jadi kalau dalam kebun orang apa semua tak boleh. Yang sudah jadi tidak tahu tuang, dia sudah diiktiraf sebagai benda liar. Bila benda liar, bebas. Dah kalau tak mau makan sudah. Fiqh ni lain. Faham? Dia ringan. Tasawuf dia bukan fiqh, dia hukum diri. Kita nak hukum negara ni dengan tasawuf tak boleh. Kita nak hukum jabat agama pakai tasawuf tak boleh. Tasawuf ni amalan diri. Okey? Sikit lagi, boleh tak sikit lagi?
Dikatakan ada pendapat dalam mazhab Syafi'i boleh kanak-kanak solat dalam saf dewasa. Alasannya supaya mereka tak bermain. Jika letak dalam saf solat kanak-kanak, bolehkah dipakai pendapat tersebut? Baik. Dia kata ada dalam mazhab Syafi'i satu pendapat kanak-kanak rupanya boleh duduk celah orang tua. Jawabnya itulah pendapat yang kuat. Bukan pendapat yang lemah. Dengar baik-baik. Tidak menjadi masalah kanak-kanak duduk di celah orang tua. Kita ni mari duana, budak-budak ada putus sah. Kok mana mari? Suruh tunjuk kitab, tak boleh tunjuk kitab. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i diatur dah. Kalau mari seretak di dalam saf, maka di belakang imam afdal orang dewasa, di belakang orang dewasa afdal kanak-kanak yang belum balik, di belakang kanak-kanak yang belum balik kaum wanita. Jelas? Tetapi kalau kanak-kanak mari dulu, contoh nak semayang garik, kanak-kanak belum balik, mari di saf depan 10 orang, pukul 7 orang dewasa mari 7 suku, maka bila diqamat tidak boleh dihalau kanak-kanak tadi ke belakang, kerana mereka sudah memilih saf tadi sebelum selesai semayang. Itulah milik dia. Itu kitab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Faham lagi? Yang boleh kita halau ke belakang kanak-kanak yang belum balik, belum memayis, yang tak tahu benda, yang tak sah semayang. Faham? Katakan kanak-kanak mari dulu, pukul 6.30 mari dah. 20 orang dia duduk dalam saf depan. 20 orang ni dia mari dulu, bila semayang garik dah boleh kita suruh dia pergi belakang. Tak boleh. Dia panggil merampah hak dah. Tu hukum fiqh betul. Faham tak? Yang kata orang tua duduk depan ni kalau dia mari dulu atau mari seretak, maka abang lelaki di hadapan. Faham? 20 orang ni semua kanak-kanak. Jauh 1, jauh 2, jauh 3, jauh 1, jauh 2. Tadika pasti. Tadika. Tadika, jauh 1, jauh 2. Tadika. So, seorang saja kena alih, iaitu pengganti imam. Kalau imam batal, betul-betul di belakang imam saja kena ada seorang yang boleh menjadi imam. Faham lagi? Kita tak, dah mu ada lambat. Orang komak mu gulung kau dah. Sampai depan mu tolak budak-budak suruh belah. Tu bodoh namanya. Faham? Tak betul, dia kena semayang situ dulu. Isya baru mula ambil budak tempat dia. Habis semayang, habis hok. Lagi dia tak akak punggung. Dia akak punggung budak-budak, mu boleh duduk depan. Jangan main-main hukum fiqh. Faham? Kok mana mari budak-budak masuk celah, dak sah semayang. Tahu tak? Nah, sudah gamuk mu. Ibu tak mau cakap dengan anak minta maaf dah. Minta maaf lagi. Tak susah. Ibu kita kan tu. Mungkin DIY tak ada jual ibu tu. Faham? Hudung malik tu lah ibu mu. Betul tak? Dia tak mau cakap lagi. Cakap esok. Esok dia tak mau cakap. Cakap minggu depan. Minggu depan tak mau cakap. Cakap tahun depan. Jangan buat balok. Faham? Katakan ada orang yang mendakwa jumpa Nabi dalam keadaan jaga, sedangkan dia hidup di zaman sudah jauh zaman Nabi. Adakah syariat melihat itu sebagai keramat? Baik. Bolehkah orang tu kata dia jumpa Nabi padahal dia hidup di zaman kita 2025? Dengar baik-baik orang setiu. Jangan jadi bolok tak reti. Faham? Jumpa Nabi ni ada 3. Satu, semasa hidup. Kedua, selepas mati. Lepas mati ni ada 2. Jadi semua sekali ada 3 jenis jumpa Nabi. Nombor 1, ijma' ulama. Boleh, iaitu ketika Nabi masih hidup, seperti mana sahabat-sahabat jumpa Nabi. Ra'aitun nabiyya kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah sami'atun nabiy yaqul. Itu semua tu jumpa betul. Itu ijma' ulama. Okey. Yang kedua, Nabi sudah wafat. Yang boleh tak jumpa Nabi? Jawabnya, yang pertama boleh dengan sepakat ulama. Mana? Di dalam mimpi. Faham? Dalam mimpi jumpa Nabi. Tahun 2025. Faham? Mimpi semalam jumpa Nabi. Tidak mustahil. Boleh jadi betul, boleh jadi pelawak. Kalau orang yang benar, cakapnya betul. Kalau kaki pelawak, ceritanya bohong. Cuma kita tak tahu benar ke pelawak. Tapi boleh terjadi. Faham? Yang ketiga ni khilaf ulama. Jumpa Nabi selepas Nabi wafat dah, tapi jumpa dalam keadaan tidak tidur. Namanya yaqazah. Hak ni khilaf ulama. Pendapat yang pertama tidak boleh berlaku. Pendapat yang kedua boleh berlaku. Dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Dah rasa balok bodoh belaka. Faham?
Dan bila ada khilaf, kita kena berlapang dada. Cuma orang yang pembohong, tak berlaku pun jumpa Nabi, dia pergi cerita ke orang dia jumpa Nabi dalam jaga, maka dia pendusta. Man kazzaba alayya muta'ammida fal yatabawa ma'adahu minan nar. Dia tak jumpa pun, dia pelawak orang jumpa ke aku, maka sedialah tempat masuk neraka. Jelas lagi. Soalan seterusnya, betulkah wali abda tak nikah? Yang betulnya, wali mesti menjalani syariat. Tidak akan jadi wali kalau meninggalkan syariat. Maka syariat Nabi apa? Sunnah dia. Nabi kata an-nikahu sunnati. Nikah itulah jalan aku. Maka wali-wali pun menikah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkahwin. Nampak? Imam Al-Ghazali berkahwin. Dia wali Allah. Betul tak? Bukan Haji Ghazali. Setiu. Imam Ghazali. Soalan seterusnya, kenapa wajib kita beriman 25 rasul dengan tafsir, sedangkan Nabi-Nabi lain secara ijmali saja? Kerana nama-nama mereka disebut dalam Quran. Tak cakna sangatlah kita kalau tak tahu nama-nama 25 Nabi. Okey? Adapun Nabi-Nabi lain disebut secara ijmal. Nabi hanya sebut dalam sabdanya 124,000 orang Nabi. Dalam kitab-kitab lama 102 kati 4 laksa. 102 kati 4 laksa. Nampak? 124,000. Rasul ramai mana? 313 riwayat pertama, 315 riwayat yang kedua. Janggut saya tumbuh bengkok sana, bengkok sini, putar situ, putar sini. Saya nak cukur, nak suruh tumbuh semula jadi molek. Boleh ke tak? Boleh. Macam perempuan cukur kepala haram, tapi kalau nak beki rambut harus. Rambut dia tu macam akar ubi kayu. Faham? Tak molek. Doktor kata kena cukur dulu sekali, baru dia molek semula. Ukurnya harus. Faham? Kerana berubat. Nabi suruh, tak ada, ada masalah, berubatlah. Faham? Seorang suami pernah cerai bini talak satu, kemudian rojak lagi, lalu kali kedua cerai pula, lepas talak dua. Adakah dikira jadi talak tiga? Dulu cerai dah sekali, dia panggil satu talak. Sekarang balah cerai pula. Cuma dia kata aku ceraikan kamu talak dua. Faham lagi? Okey? Maka jadi berapa? Tiga ke dua? Dulu satu, hari ni cerai, aku ceraikan kamu talak dua. Jadi berapa jadi? Jawabnya kena pergi mahkamah syariah. Mesti dengar depan hakim. Sebab apa? Sebab talak dua itu bermakna dua talak pada hari ini, yang jadi tiga dengan yang dulu, atau dua dengan yang dulu. Faham lagi? Boleh jadi belaka. Dalam masalah talak tidak boleh syubhah, tidak boleh muhtamalun hakaza wa muhtamalun kaza. Boleh jadi begini, boleh jadi begitu, tak boleh. Dia mesti jelas. Talak mesti jelas. Faham? Aku talak kamu dengan talak dua, maknanya boleh jadi makna dua talak, atau makna hari ini hari dulu jadi dua. Fihi istibas, bila ada kesamaan kena tentukan depan hakim. Boleh jadi maknanya campur dengan hak dulu hari ini jadi aku nak cerai mau talak dua dah lah. Boleh jadi dua saja, tidak tiga. Tu jangan gaduh. Tapi kalau dia kata gini, dulu dah, hari ini aku ceraikan kamu pula dengan dua talak, jadi tiga. Kerana dua talak itu makna dua lapah pada hari ini, satu pada dulu, dua campur satu, tiga. Tapi kalau talak dua boleh jadi dua talak, atau talak yang kedua selepas yang pertama dahulu. Faham? Jadi kena buat pergi mahkamah jabat agama. Sebab tu kena ada jabat agama kau. Faham lagi? Zaman dulu tak ada jabat agama, kerana orang alim, sahabat-sahabat tak ada, bodoh macam kita. Faham? Soalan seterusnya, lama mana akan disoal di dalam kubur oleh orang yang tinggal orang di dalam kubur? Lama mana? Lama mana? Wallahu a'lam. Ada satu riwayat, tapi hadis ni tidak kuat. 7 hari. Dia hadis ni kena hadis sahih pun sudah. Hadis hasan, kemah tak? Kalau hadis dhaif, tuftanul mu'min fi kuburihim sab'a layal,
difitnahkan orang beriman di dalam kubur mereka itu 7 malam atau 7 hari. Okey, tapi hadis itu dhaif, hadis itu lemah. Okey, Allah lebih mengetahui. Dalam kitab yang sahih disoal, memang soal, kemudian orang yang beriman dia akan menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini, seterusnya. Dan orang yang kafir dan munafik tidak dapat menjawab. Dalam kitab hadis sahih, bila dijawab dengan betul di dalam kubur, diluahkan kubur orang beriman sejauh mata memandang. Dalam kitab hadis sahih juga, yang tak dapat jawab kerana munafik dan kafir, disempitkan kubur sehingga berterisih tulang rusuk mereka itu. Na'udzubillah. Okey.